Selamat tahun baru 2026. Gini aku pergi kebun tengok buah durian ada tidak ke. Oh, ini buah si berapa menjadi, tengok. Oh, ada nasib, ada banyak. Kalau tak menjadi sangat, memang tupai lah yang kerjakan. Wah, tak banyak memang tupai yang gasak. Tupai dulu bantai ni, buahnya kurang. Dia orang bantai ni belum masak, dia orang dah tebuk ni. Ini aku bertemankan 2 ekor guk-guk. Kita jumpa yang berlubang, gasak sang tupai. Ini semua jatuh tuh. Karena tupai. Ini pergi ke kebun potong kayu api tadi, buat apa tu, sengkalan untuk memotong daging. Dah habis perayaan Christmas, tahun baru ni, mau membakar lemak sedikit. Tadi dah potong kayu api lah, potong sengkalan. Dua ekor ni berteman di kebun. Dah bagi makan tadi. Kebun dah pancit itu, nampak lapang ni. Dah di pruning. Jadi kita gaji orang lah, pancit, pruning, ambil buah. Cuaca masih agak mendung. Bisa awal tahun ni memang musim tengkujuh lah, musim hujan. Sawah padi dah mula nak menguning. Jarang
bagi makan. 2 ekor ni tinggal dekat kebun, bermalam dekat kebun, jaga kebun. Si coklat dengan si putih. Oke teman-teman, makasih nonton kita bak channel. Ini pergi kebun potong kayu tadi pakai chainsaw. Padi pun mula nak menguning. Bukan saya tanam, saya belum ada masa nak bertanam padi. Belakang gunung. Nak mula panas dah. Ini dia kayu pokok langsat, dipotong pakai buat sengkalan lah, kayak untuk memotong daging. Chainsaw tadi ada juga potong dahan-dahan untuk kayu api lah, tinggal sana belum ambil lagi, belum ada masa untuk angkut. Mau balik sudah. Buah durian ada 3 biji saja. Kesan tebukan tupai ni. Dah buah banyak, tupai lagi kacau. Tapi kalau buah nak tebuk tupai ni memang bagus. Sahabat-sahabat, terima kasih menonton kita balik. Selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini membawa berkat, diberikan kesehatan, rezeki, pekerjaan yang bagus. Jumpa lagi di lain episode balik. Waktu jaga kebun bermalam di pondok, memang ditinggalkan di sinilah. Dari kecil ini biasa kan, ini kan tinggalkan kebun pondok. Dah kenyang malas. Ini berehat tadi, ikut pergi ambil potong kayu api tadi. Gunung Ganang belakang membiru menghijau. Oke, jumpa lagi di lain episode akan datang. Nah, benda apa tu? Benda nangka ke? Kami itu benda biasa. Itu benda biasa tu. Itu pula bukan kawin punya. Isi dia besar. Kalau bikin cucur ni, puas makan, isi dia bal. Sambut tu lah pakai ya. Noh dia punya isi ni. Kalau cuma dak nangka ni dia jarang-jarang.
Ini boleh tanam. Boleh tanam, simpan biji. Aman benda tu ke nyemai. Man. Tebal dia punya isi ni besar. Disimpan semai. Dia punya kulit. Yang biji ini boleh rebus. Yang petang makan minum dengan air kopi. Oh, mantap. Kita akan buka durian pula ni. Durian ni tengok dia punya saiz bulu dia cantik ni. Kalau jenis macam ni kita tengok dia punya fizikal ni. Mantap ni, green tea mantap. Saiz membujur macam ni. Ini dia punya bulu ni. Kita tengok dia punya isi ni. Okey tidak? Ni durian orang Serian. Tengok dia dah buka di belakang ni. Tengok dia punya isi ni. Mantap yo, mantap. Isi dia cantik ni. Tes durian Serian. Sudah tebal. Lunak. Ni kita dah buka, tengok dia punya isi ni semua bagus. Kita ada yang rosak ni. Isi tebal-tebal. Ni satu biji ni. Tengok berapa ulas sana. Durian Serian ni.